Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kita orang berdua nak makan ikan siakap masak patpet. Lepas tu ada telur dadah. Telur dadah dengan salad. Gitulah. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang dah upload. Tanpa melengah masa, jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita boleh rasa. Ni ada dia punya macam kuah dia. Dia punya kuah ni dia macam rempah lah. Rempah dia ada serai macam tu. Tengok dia punya pekat gila tau. Gitulah. Mau nak? Boleh. Yang ni kita kena makan sikit-sikit sebab nak bagi dia punya rasa tu je lah. Nak bagi dia ada rasa gitu. Panas-panas je sebab ni baru masak lagi tau. So Najwa nak try makan dia punya kuah dengan telur dadah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, sedap gila. Dia punya kuah tu memang rasa gila lempah dia. Ada serai macam-macam lah. Memang sedap. Lepas tu pedas dia, pedas manja-manja macam tu. Sedap. Ni kalau kat kampung memang selalu makan lah menu macam ni. Menu favourite lah orang cakap kalau kat kampung. Tapi kalau kat kampung tu selalu makan yang ayam punya. Yang ayam pun sedap. Dan pada menu kali ni kita makan yang ikan ya. Kalau tak silap Najwa pernah mukbang yang ayam. Kalau tak silap lah. Bismillah. Makan tu dadah pun sedap. Ambil kuah lagi kak. Sedap kan kuah dia? Najwa rasa ikan dia pula, ikan siakap. Lama dah tak makan ikan. Wih, lembut. Bismillah. Weh, kurang. Sumpah sedap gila. Dia punya isi ikan tu lembut tau. Kuah dia kita letak lagi. Sumpah sedap korang. Lama tak makan menu macam ni. Tu dia. Sumpah Najwa memang suka dengan menu ni. Najwa suka sebab dia punya kuah tu dengan dia punya pedas tu lah, kepedasan. Masya-Allah, sedapnya. Kita balikkan ikan dia. Ikan dia tu berisi. Sumpah sedap.
pedas sangat rasa dia. Dia tak pedas. Pedas sikit-sikit. Sedap pedas dia tu. Sumpah sedap gila korang. Bila makan menu macam ni kan, teringat pula kat kampung. Aku. Alhamdulillah guys, Najib memang dah kenyang sangat-sangat. Memang sedap gila menu kali ni tau. Licin tapi tinggal tulang-tulang ikan sahaja. Bila makan tu rasa dia vibe macam dekat kampung lah gitu. Sebab ni menu kampung memang sedap gila. Najib memang suka sangat-sangat. So Najib akan bagi markah 10/10. Kalau mu berapa? Ini dah bukan 10, 11, 12 ni. Sebab dia punya sedap tu memang sedap gila. So, alhamdulillah guys, Najib dah kenyang. Dah. So, sampai sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.